Masa kita kesini tadi, aku nampak Supervisor Joe nampak kita dari jauh. Tak apa, Wak. Supervisor Joe tu rabun jauh. Dia tak nampak kita. Kau jangan risaulah. Patutlah dia pakai spek mata 10 inci. Kantoi lagi kamu berdua ni ya. Disebabkan ini kali keempat saya dapati awak berdua tidak memakai PPE dan tidak mengikut arahan kerja. Pihak syarikat boleh memberhentikan kamu berdasarkan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Seksyen 24/1 C dan D. Sekarang kamu berdua masuk ke dalam pejabat saya. Sabarlah, Wak. Ini pengajaran buat kita dan rakan-rakan. Nasib baik, kita hanya digantung tugas sahaja. Betul tu. Kita bekerja mencari nafkah untuk keluarga. Aku dah serik, man. Aku nak berubah. Lepas ni kita mesti ikut arahan syarikat sebab semuanya adalah untuk keselamatan kita juga. Jom, Wak.